Okey bang, saiz untuk helmet ni AXK daripada Softfly. Yang ni aku boleh katakan dia kira kalau KYT, brand KYT, aku boleh katakan sama aku pakai. Feeling dia lebih kurang juga. Cuma harga beza lah kan. Lebih kurang je. Dengan saiz double XL. Kalau boleh nampak lah ni. Yang ni aku pakai padding yang double XL untuk KYT Leopard KYT Venom lah. Ni Venom lah, tak silap aku. Lebih kurang je saiz dah untuk double XL dengan yang ni. Nak kata saiz aku boleh cari juga 58 ke 64 cm ke tak tahu. Dia pakai okey lah, sama. Cuma material dia lain lah. Yang ni mahal lagi. Yang ni 30 lebih nak banding dengan 300 mana boleh. Tapi yang penting dia ada juga ni double visor. Yang ni double visor dia nak kena tekan kan. Tapi lama bila tekan dia jahanam lah ni. Spring tak tendang. Jadi pada kita sabut-sabut problem spring tu, kita tarik yang ni je. Ya, gitu saja. Okay kan, 30 lebih. Berbaloi lah kalau pakai. Takkan nak pergi market, nak pergi surau, nak pergi ambil anak sekolah. Ni lah recommended. Kalau hampa berkenan, boleh tengok kat beg kuning.